Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam rancangan Detik Hikmah Ramadan. Sedar tak sedar, kita menghampiri 10 malam terakhir di mana satu malam dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi malam Lailatul Qadar. Dengan itu, marilah kita mendengar sedikit tazkirah ringkas yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Syahir Alif bin Syaiful Adli selaku Ketua Umum Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nashkuruhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah kerana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tazkirah ringkas berkenaan malam Lailatul Qadar. Untuk pengetahuan korang, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangatlah mulia. Ia adalah malam yang di mana dianugerahkan Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Betapa mulianya malam ini, Allah SWT meletakkannya, mengatakannya dalam Al-Quran dalam surah Al-Qad, yang di mana ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ini. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadr. Dan tahukah kamu apakah itu malam Al-Qadr? Malam kemudian itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunnya para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengurus semua urusan. Kesejahteraan ia sampailah terbit fajar. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Qad ini terdapat satu perkara yang menarik perhatian saya, iaitu pada malam Lailatul Qadar ini ia lebih baik berbanding 1000 bulan. Ia bermakna jika kita melakukan ibadah walaupun sekecil apa pun, ia bagaikan kita melakukan ibadah selama 83 tahun lamanya. Masya Allah. Tetapi apakah amalan yang digalakkan? Antara amalannya ialah kita perlulah memperbanyakkan berzikir kepada Allah SWT, memperbanyakkan berselawat, memperbanyakkan berdoa, dan yang paling penting memperbanyakkan membaca Al-Quran. Siapa yang boleh khatam lagi membaca Al-Quran, segeralah khatam pada 10 bulan terakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat pada malam Lailatul Qadar ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik Hikmah Ramadan. Ramadan Karim ya Syahir Alif, ila ana tazkirah Lailatul Qadar. Khalasahnya, marilah kita bersama-sama melipat gandakan amalan dan berdoa sebanyak-banyak yang mungkin. Kerana malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sekian daripada saya, moderator anda dalam rancangan Detik Hikmah Ramadan.